1918, sebuah kapal dengan 309 orang hilang tanpa jejak. Apa yang berlaku? USS Cyclops, kapal kargo terbesar tentera laut Amerika ketika itu. Muatan penuh manganese. 4 Mac 1918, kapal ini bertolak dari Barbados menuju Baltimore. Perjalanan biasa, atau begitulah yang mereka sangka. Tiba-tiba USS Cyclops hilang. Tiada SOS, tiada mayat, tiada serpihan kapal, seolah lenyap ditelan bumi. Operasi pencarian terbesar dalam sejarah dilancarkan. Ratusan kapal dan pesawat dikerah. Hasilnya, kosong. Tidak jumpa apa-apa. Teori bermunculan. Ada kata kapal karam akibat ribut. Ada kata diserang kapal selam Jerman. Ada yang percaya segitiga Bermuda. USS Cyclops hilang di kawasan segitiga Bermuda. Tempat yang telah menelan lebih 50 kapal dan 20 pesawat tanpa penjelasan. 309 nyawa. Hilang begitu sahaja. Keluarga mereka masih menunggu jawapan sehingga hari ini, lebih 100 tahun kemudian. Adakah USS Cyclops masih di dasar laut? Atau ada sesuatu yang lebih gelap berlaku malam itu? Misteri USS Cyclops masih belum terjawab. Apa pendapat korang? Komen sekarang.